Selama ketiga dia tanya lagi, datang nak cabut nyawa aku ke nak ziarah aku, nak ziarah. Sampai satu hari, sesungguhnya hari ni aku nak cabut nyawa kau. Dia kata, bukan kau cakap dulu kau nak bagi tiga utusan. Sesungguhnya aku dah bagi dah pun. Apa dia? Yang pertama, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Dan yang kedua, badan kau yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Dan yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. So kalau ada tiga-tiga tanda. Ada. Tadi maknanya. Tapi betul Ustaz, saya melalui itu dan perasaan tu sekarang macam ni. Sebab Nabi sebut manusia yang paling cerdik adalah manusia yang tahu dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. So lumrah maknanya kita kembali macam semua dah mula fikir. Mamat dapat sebab tiba-tiba dia dah 40. Dia tahun ni 40. Mamat tiba-tiba dapat pelawaan nak pergi umrah. Allahu Akbar, tengah makan satu tempat dia tak terfikir dia akan pergi. Dia memang nak sedap hati, insya-Allah tak lama lagi aku pergi lah. Aku dah kumpul duit. Tuan cakap betul. Saya sendiri masa pergi ke umrah dengan mak saya, masa saya dapat yang saya kata yang saya lepas saya pergi kali pertama, saya pergi sendiri, masa tu dah muka kita dah jadi duta ni. Saya bawa adik saya masa tu, saya duduk dengan mak saya pun pergi, saya bayar mak saya pergi. Mak, masa rasa nak bawa lah keluarga kita mana yang susah-susah tu nak buat program. Kan? Mak saya cakap, kau jangan main ni Madinah ni, aku cakap aku dah buat tau, jangan nak buat lah ni. Lepas tu selang 2 tahun tu baru dapat bawa. Masa tu saya kira 15 orang keluarga. Termasuk saya. Ramai. Masa tu menung. 2 menung. Nak mikir satu bayar. saya, kedua buku akaun. Menung. Masa tu terdengar yang ceramahnya, sedekah tak pernah memiskinkan orang. Padan muka kau setan ni tengok kan. Kau bukan main lagi ceramah kau ya. Sekarang kau tengok akaun kau berapa tinggal. Terdengar tau. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Sedekah sampai kaya. Sudah saya katakan masa tu. Saya kata tadi kita dah mula rasa macam tu. Nak bagi. Lepas tu saya cakap,